Hai, Assalamualaikum. Hari ni nak buat luahan perasaan sikit lah. Saya ni jarang marah sebenarnya. Kalau ada marah pun bukan tak pernah marah lah. Pernah lah marah. Tapi tak sukalah nak buat video, nak panjang-panjangkan cerita kan. Tapi hari ni macam tak boleh tahan pula rasa. Cerita dia macam ni, panjang sikit lah. Tadi kita ke Public Bank Bandar Permaisuri. Tujuannya, isteri saya punya online banking kena block sebab dia dah lama tak akses dia punya online banking. Jadi kebetulan sekarang macam ada benda nak pakai dengan online banking tu, jadi dia nak pergi aktifkan. Bila kita masuk apps MyPB tu, dia bagi tahu bila kita dah berjaya login, masukkan password, login, dia bagi tahu akaun anda di block, sila buat sekian. Lepas tu dia akan keluar balik, dia akan pergi ke tempat isi password tu. Jadi bila kita ke Public Bank, nombor isteri saya tadi dah sampai. Saya lupa nombor dia, 007 ke 07 ke berapa tahun. Bila dah sampai, yalah kita biasalah, bila tak nampak ambil masa sikit. Walaupun tadi ada kawan saya yang rabun tolong bawa, tapi kita mesti ambil masa sikit nak sampai ke kaunter. Bila dah tekan nombor isteri saya tu, lepas tu tak sampai berapa saat dia tekan pula nombor yang berikutnya. Tak kisahlah, tapi kita terus ke kaunter 7. Tadi isteri saya punya nombor ke kaunter 7. Pergi kaunter 7, yang makcik yang jaga tu, awak nombor berapa? Cara dia tanya tu macam kasar kan. Nombor awak berapa? Macam tu. Lepas tu saya dengar dari jauh sebab kawan saya hantar, saya dengar dari jauh. Saya rasa kasarnya warna lain, tapi tak apalah, mungkin orang cara dia macam tu kan. Saya cakap lah nombor sekian. Saya dah panggil 2 kali dia tadi. Dia boleh sound macam tu. Tak apalah, kita fikir tak apalah, mungkin dia tengah stres ke kerja, kita pun layan je, duduk. Okey, urusan apa? Online banking saya kena block. Okey, duduk. Isteri saya tanya, duduk mana Duduk je lah. Macam mana cara awak layan orang buta macam tu? Duduk je lah. Kenalah tahu kat mana kerusinya ada kan. Tak apalah, waktu kawan saya tolong tunjuk kan. Kawan saya pun rabun kan. Dia tunjukkan tempat duduk, dah duduk. Okey. Awak ingat tak awak punya username dengan password? Ingat. Ya ke? Awak save kat mana? Dia macam anggap kita ni betul ke ingat kan? Saya tak tahu apa dalam fikiran dia. Tapi tak tahulah. Okey. Waktu isteri saya kata ingat, awak save kat mana? Saya ingat lah, memang saya ingat. Okey, kalau ingat cuba type. Dia macam cara dia tu macam nak menganjing, macam betul ke awak ingat? Kalau ingat cuba type di sini. Macam tu lah cara dia. Satu yang awak kena belajar, yang jaga-jaga kaunter ni, yang kalian kena belajar, kita tak nampak tau awak punya riak muka, tapi cara nada awak tu bila berkomunikasi dengan orang-orang macam kami ni, nada tu biar profesional lah. Kebanyakan orang lain yang pandai, dia baiki nada dia. Okey, kalau cik ingat, boleh tak cik typekan username dan password tu dekat phone cik ni, macam tu. Sebab waktu tu isteri saya bagi phone dekat dia. Okey, kalau ingat cuba type kat sini. Type kat sini tu dekat mana? Tunjuklah. Okey, cuba cek saya kat phone ni. Jangan kat sini. Itu nampaknya awak tak pernah belajar cara berkomunikasi yang betul. Lepas tu isteri saya, dia bagi phone dekat isteri saya. Isteri saya type. Biasalah kita kalau nak type, kalau password ni kita akan lambat sikit lah. Kita tak type macam kita Facebook ataupun WhatsApp, kita boleh laju macam tu. Tapi kalau password ni, sebab dia sebut star macam tu, kita akan lambat. Lepas tu bila isteri saya tengah type tu, dah ke? Sekejap dah siap. Jadi bila isteri saya dah berjaya login tu, isteri saya, okey, dia jadi macam ni cik. Lepas tu dia tak tengok, dia biarkan benda tu lama. Lepas tu benda tu terus log out balik. Lepas tu isteri saya pun bagilah phone tu kat dia. Sebab tu saya tanya, ingat ke tak password? Bila time dah berjaya login tadi, awak tak nak tengok dekat handphone tu, awak tak fokus. Isteri saya kata dia berborak dengan siapa, tak ada benda urusan lain. Orang tu dah berjaya login, awak tak tengok yang dia kata kat situ block. Lepas tu bila dah log out, awak kata yang isteri saya tak ingat password. Itu yang saya tak suka mencarut depan kamera, tapi belakang ya Allah, tak tahulah awak tak belajar cara berkomunikasi dengan kita. Lepas tu bila isteri saya dah tak tahan, isteri saya terus agak tinggi suara lah. Sebab tu saya kata saya ingat. Tapi kenapa awak tak tengok phone tu? Bila time isteri saya type password tu, dah berjaya login, tengoklah phone tu, dia kata apa kan. Tak tunggu lama, tunggu berapa saat lepas tu baru nak ambil, sebab awak ada urusan lain. Lepas tu bila dah keluar balik, awak kata isteri saya tak ingat password lah, apalah. Janganlah macam tu. Kita ni cuma tak nampak je, kita bukan bodoh. Kita tahu kita ada kerjaya kita masing-masing. Isteri saya pun kerja penjawat awam, dia memang hari-hari hafal nombor.
Kita memang, saya sendiri pun hafal kita punya username password. Tapi kalau awak ingat kita orang ni datang walaupun pakai simple-simple macam bukan kita datang nak mengemis, nak jual tisu ke nak apa ke kan, tolonglah layan profesional, layan ni ikut cara yang sesuai lah. Janganlah awak ingat kita orang ni macam orang normal. Lepas tu saya dah dengar isteri saya tinggal suara, saya pun datang, saya pun macam tanya-tanya lah kenapa. Isteri saya pun dah terangkan, bukan terangkan kat saya lah, tapi dia dah menjawab lah dengan puan tu. Lepas tu puan tu pun ada staff-staff lain juga yang tanya kenapa. Tak, tadi saya dah tunjuk dekat skrin tu kosong. Tak tahulah tak tahulah, bukanlah salah dia 100%, tapi yang bagi saya point dia tak tahu cara berkomunikasi dengan orang tak nampak. Macam tu. Cara tu salah tak apa, nada tu kena baik-baik je. Dari awal tu pun dia dah kasar cara dia. Nombor awak berapa? Cara macam tu kan. Patutnya maaf nombor puan berapa? Profesional lah. Cara bank layan memang macam tu lah. Siapa-siapa pun customer service memang layan macam tu. Kenapa nak kena tinggi suara kasar macam tu? Kita tak nampak awak punya muka, awak senyum ke apa. Nada tu lah yang menentukan persepsi kami pada orang yang melayan customer service tu. Jadi itulah Public Bank Bandar Permaisuri, kaunter nombor 7. Hari tadi minta maaf kita orang tinggi suara. Mungkin puan tu tak salah dari segi urusan dia, mungkin tak salah, tapi confirm nada dia salah. Nada dia dan cara dia melayan kami yang tak nampak ni salah. Jadi harap tolong perbaiki Public Bank Bandar Permaisuri, kaunter nombor 7 tadi. Kita dengar orang panggil dia Kak Noh. Tak tahulah. Saya first time saya rasa datang bank menggigil tadi. Sebab macam tak tahu, tak boleh terima. Sebab saya dengar dari jauh, nombor awak berapa? Awal tu pun kita dah rasa macam tak sedap hati nak berurusan kan. Yang tu saya dengar dari jauh. Yang lain tu saya tak dengar sangat. Tapi bila isteri saya cerita tu, saya dapat gambaran memang dengan cara dia, nada dia tu memang saya dapat rasa dia tu bukan customer service yang baik. Tolong perbaikilah Public Bank.